Setiap creator dia start daripada 200 point. Lepas tu janji palsu, janji yang bukan-bukan. Pas makan 3 hari terus kurus, letak terus putih. So semua tak boleh. Ada unsur-unsur judi. Lepas tu shocking content. Apa tu shocking content? Next video saya akan cakap. Ni content product listing. Okay, maksudnya you list produk lain, dalam video you buat benda lain, ataupun dalam video you cakap benda yang tak ada, yang you tag dalam beg kuning. So itu pun tak boleh. Okay, banyak sangat. Okay, product, promote, branding, AI tak disclose. AI pun you boleh guna as I say, tapi you ada skill dia, ada teknik dia macam mana kita nak buat AI video. Bukannya suka-suka you buat. AI ada banyak. Nanti saya akan cakap, ini estimate panjang. Okay, and then pelanggaran kesederhanaan 10 markah. Okay, extra claim lah, sangat sedap lah, sangat kurus lah, terbaik lah, nombor 1 di Malaysia lah. Itu semua memang tak boleh. Promotion yang tak relevant and content low quality. Low quality maksudnya content you pusing-pusing produk je, tak bercakap, tak explain. Itu semua nanti you akan kena markah. That's why I cakap kalau nak buat video kena buat betul-betul, nak buat live kena buat betul-betul. Kalau tak nak kena violation. So, belajar sesuatu. Kalau nak more information dalam kelas saya on the 26 Mac, one day content challenge. Satu hari kita produce 30 video. You boleh post 2 hari, satu hari 2 video, ataupun setiap hari 1 video. Maksudnya, dalam 1 hari kamu akan belajar macam mana nak buat video dengan cepat, tepat dan tak akan kena violation. So, I will see you in my class and I will ajar you the secret technique. Okay, macam mana nak buat video.